Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Pertama sekali mari kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, termasuk pada muka surat yang ke-39, baris yang ke-7 daripada bawah, perengkai yang kedua tu. Qala Syekhul Muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ubatnya melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal seperti makjun. Maka adapun ilmu, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan dirinya sendiri, tiada memberi mudarat ia akan mereka yang dengki ia akan dia, bahkan memberi manfaat ia akan dia. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya, seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Tambahan lagi, mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu, kerana murka ia akan qada Allah Ta'ala dan kiki ia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lagi iaitu kita masih lagi dalam perbincangan bab pada menyatakan sifat hasad ataupun sifat dengki. Pada perbicaraan yang lepas kita masuk pada takrifan apakah yang dimaksudkan dengan hasad dan dalil-dalil hadis-hadis yang menceritakan tentang hasad. Ada beberapa hadis, lebih kurang dalam 3 atau 4 hadis kan. Yang hadis yang pertama tu pada muka surat yang ke-38, kemudian pada muka surat 39 satu hadis, yang kedua pada baris yang kelima tu ada satu hadis yang menceritakan berkenaan dengan hasad kan. Dan cuma ada lagi hadis yang lain yang Allah Ta'ala sebut, mana yang Nabi sebut berkenaan dengan, Nabi kata tidak ada pada satu hamba itu fi jawfin abdin al-imanu wal hasad. Tidak ada pada satu hamba yang mana pada diri dia tu ada iman dan hasad pada masa yang sama. Maksudnya orang yang ada hasad, orang ni tidak beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Orang yang orang yang mempunyai iman yang sempurna, orang ni tidak akan ada hasad, dengki kepada seseorang.
Jadi juga kalau terlihat pada perbicaraan sebelum ni, dia menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan hasad, yang dilarang tu macam mana. Dan ada juga perasaan-perasaan yang seumpama hasad tapi itu dibenarkan, diharuskan, ada sebab-sebab yang tertentu. Itu pada perbicaraan dan perbahasan yang lepas. Baik. Jadi selepas daripada kita mengetahui bahawa hasad ini satu sifat yang dicela oleh syarak dan perlu dibersihkan. Selagi mana ada hasad dalam diri kita, selagi itulah iman kita tu masih lagi belum sempurna, dan selagi itulah kehidupan kita ni dia tidak tenteram. Jadi dia pun sebut, dia kata ketahui olehmu. Ini dia nak bagi pada ubat, cara untuk nak mengubati, nak menghilangkan sifat hasad dengki. Dikata dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki dan juga penyakit-penyakit lain pun sama. Tiada ada ubatnya, tiada ubat. Mana tiada ubat yang instan. Bukan tiada, maknanya bukan kita buat benda tersebut terus hilang, tidak ada. Dia kena ada mujahadah, barulah kita dapat mengikis sikit demi sikit penyakit yang ada dalam diri kita. Dikata tiada ubat melainkan. Bila sebut melainkan di sini, makna inilah satu-satunya ubat. Bila dia sebut, bila dia datangkan dengan perkataan tidak, awal-awal tu dia datangkan tidak, kemudian dia datangkan illa, iaitu melainkan. Maksudnya itulah satu-satunya ubat yang dipandang oleh penulis ini, ubat untuk menghilangkan penyakit hasad. Kan? Maknanya kalau dia sebut, dia kata maknanya ada ubat, maknanya ke mana? Kalau dia tidak datangkan dengan perkataan tiada, mungkin ada ubat-ubat yang lain, kan? Tapi bila dia sebut, dia datangkan dengan perkataan tiada, yang ini tidak, kemudian dia datangkan pula dengan perkataan melainkan, itu menandakan bahawa itulah satu-satunya ubat yang dipandang oleh penulis untuk nak mengubati, nak menghilangkan penyakit yang disebut dengan penyakit hati ni, iaitu penyakit dengki. Kan? Dikata melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal. Jadi ilmu dengan amal tu mesti dicampur. Seperti mana? Seperti makjun. Kan, makjun kan ubat. Ubat tu ubat yang kita campur. Kan, dicampur sikit je, gumpal, kemudian dia jadi makjun. Kan? Jadi dia adalah kaedah-kaedah dia, kan? Ada dia punya buat pada setengah orang tu dia buat makjum pukul 5 pagi. Ada juga buat makjum pada waktu duha. Ada, kan? Dia ada waktu-waktu dia. Ada setengah orang dia punya petua-petua dia lah. Ni bagi orang-orang yang mana terjun dalam bidang makjum, kan? Ini nak sebut bahawa maknanya mesti dicampur antara ilmu dan juga amal. Maksudnya ilmu dengan amal tu mesti ada sekali. Kalau ada amal saja, tak ada ilmu, dia tak jadi. Kalau ada ilmu saja tapi tidak beramal, maka tidak ada gunanya. Tahu cara nak mengubat tetapi dia tak buat, maka tak boleh. Tapi ataupun dia mengambil tindakan tetapi dia tidak tahu, ataupun dia tidak ada ilmu, maka tak boleh juga. Kan? Orang ada ilmu, kalau dia tak buat ataupun dia tak amal tuan-tuan, maka dia tak jadi, kan? Sebagai contoh, kita tengok berapa ramai doktor. Doktor ada ilmu, doktor. Ilmu bab perubatan ni doktor lah yang paling pakar sekali, kan? Cara nak mencegah penyakit kecil manis macam mana, penyakit lemah jantung macam mana, maknanya nak cegah tu macam mana. Tapi kita tengok berapa ramai doktor yang sakit. Kecil manis pun ada, sakit jantung pun ada doktor, kan? Dia tu doktor tapi ada penyakit. Mungkin dengan sebab dia tidak menjaga, kan? Dia contohnya ialah dia sebut, dia kata makan malam ni tak boleh, kan? Di malam makan malam tak? Kan? Makan malam ni dia mengakibatkan dia punya gemuk dan sebagainya. Tapi berapa ramai doktor yang makan pada waktu malam, kan? Jadi nak sebutnya ialah ada ilmu tapi tak beramal, kan? Tapi maka jangan-jangan bolehlah tuan-tuan, jangan pula buang, kan? Tepoh-tepoh buang. Ini nak sebut pada kita bahawa
Iaitu maknanya ialah mesti ada ilmu dan juga amal pada masa yang sama. Barulah kita boleh maknanya mengubati penyakit yang disebut dengan penyakit hasad ini. Dia kata maka ada pun ilmu, kan? Ilmu tu macam mana? Nak ada ilmu yang macam mana? Maka bahawa mengetahui ia seseorang tu, kita kena ketahui akan bahawasanya dengki itu memberi mudarat, kan? Sifat hasad kalau ada dalam diri kita akan bagi mudarat, bagi kesan pada diri kita. Ini asas benda yang pertama sekali. Beri mudarat akan dirinya sendiri dan tiada memberi mudarat ia dengki akan mereka yang didengki ia akan dia. Jadi kita sifat hasad tersebut ada pada diri kita, kan? Sifat tu akan memberikan kesan kepada diri kita seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis-hadis sebelum daripada ni, kan? Kama ya'kulun narul hataba dan sebagainya lah, hadis-hadis sebelum daripada ni. Tapi dia tak bagi mudarat kepada orang yang kita dengki. Kita dengki pada seseorang, orang tu tidak bagi mudarat kepada dia, tidak menjejaskan kepada dia, mana tidak mengurangi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, kan? Kehidupan dia akan jadi lebih baik dan sebagainya. Jadi bagi mudarat tu kepada kita, tapi tak bagi mudarat tu kepada seseorang. Bahkan orang yang kita dengki tu tadi, bukan setakat tidak memberikan mudarat kepada dia, tapi bahkan memberi manfaat pula kepada dia, kan? Itu nanti dia akan sebut apa manfaat-manfaat yang akan dapat. Dia kata bahkan memberi ia mendengki tadi akan orang yang kita dengki tersebut. Kita dengki pada seseorang, orang itulah yang akan mendapat manfaat. Orang dengki kepada kita, maka mana kita yang akan mendapat manfaat, kan? Jadi cuba cara pandang tersebut, mana pandang dari sudut manfaat di sini itu manfaat akhirat. Mungkin orang yang dengki dengan kita, dia akan buat benda-benda yang menyebabkan kita ni sakit hati, kan? Dia fitnah dan sebagainya, kan? Dia nampak benda tersebut sebagai benda yang gugi, kan? Contohnya orang buat jahat pada kita, kan? Nampak macam kita sakit, tapi pada asasnya, kan, apa yang dia buat tu semuanya memberikan manfaat akhirat kepada kita, kan? Bagai contoh tuan-tuan, orang yang dengki pada kita, bila dia dengki, dia ada hasad dengki, dia pun buat fitnah, dia pun sabotaj kita, dia hijack program-program yang kita buat dan sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan dia dengki, kan? Dia dengki dengan tidak ada asas. Maknanya pada waktu tu dia buat macam-macam, kan? Bila dia buat macam-macam kepada kita pada waktu tu, kan? Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita tak berkurang. Tetap juga kalau Allah nak bagi, maka dia akan bagi, kan? Bahkan waktu mana dia buat jahat pada kita, contohnya si A tu buat jahat pada kita, dia buat jahat, mungkin orang tengok orang ni, bila orang buat jahat pada kita, orang pun tengok kita ni kesian pada orang tu, orang sabotaj program dia. Kesian pada orang tu maknanya orang cuba nak khianat dia, orang tak suka pada dia, dengki pada dia. Orang nampak kesian, tetapi bagi orang yang ingat manfaat akhirat, maka dia akan rasa ini bukan kesian, ini mana itu merupakan keberuntungan. Dia tak buat apa tuan-tuan, ibadah dia tak buat, kan? Ibadah macam biasa, nikmat Allah Ta'ala kekal bagi, bahkan Allah Ta'ala tambah pula nikmat tersebut, kan? Manfaat tu mana Tuhan tambah. Orang yang dengki pada kita, pahala orang yang dengki tersebut akan sampai pada kita, kan? Orang dengki pada kita, pahala tersebut akan diberi pada kita. Kalau dia tidak ada pahala, nak bagi pahala tak ada, maka kejahatan yang ada pada seseorang tu akan balik pula pada orang tu. Ini manfaat yang kita akan dapat, kan? Walaupun orang nampak susah, kan, orang nampak kesian, tapi kita tak nampak kesian lah, kan? Jadi menyebabkan mana orang yang didengki itulah, mana orang tu mendapat manfaat, orang yang kena dengki tu mendapat manfaat, orang yang ada sifat hasad tu dia akan mendapat kemudaratan. Itu disebut.
Dikata adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat, kan? Bagi mudarat ni macam mana? Sifat hasad ni bagi mudarat. Dikata akan orang yang dengki itu, maka kerana membatalkan ia dengki akan pahala kebajikan. Ada amalan yang kita buat dia akan jadi terbatal, walaupun sudah disebut ataupun sudah ditulis oleh malaikat. Amalan tersebut malaikat tulis dah, kan, tulis siap-siap. Ada amalan yang boleh jadi terbatal. Terbatal di sini itu terbatal pahala. Batal pahala itu akan jadi batal. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah kamu. Yani jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan sebab kamu ada sifat mana menyakiti orang lain dan kamu ungkit benda yang kamu buat ni. Kamu bagi sumbangan pada orang lain, kamu bagi sedekah, kamu ungkit. Kamu sebut pada orang tu, kamu kata aku pernah bagi kamu RM50 dulu. Bila 10 tahun lepas contohnya? Lama dah, kan? Orang tu tak ingat-ingat. Jadi mengungkit maknanya akan membatalkan pahala sedekah. Bila kita bagi pada seseorang, tuan-tuan tak boleh ungkit, kan? Jadi minta balik tak boleh ungkit, kan? Kebajikan ataupun kebaikan yang kita buat pada seseorang. Melainkan seorang ayah dan ibu boleh ungkit untuk anak dia. Ayah ibu boleh ungkit, kan? Kalau seorang ayah dia nak ungkit, dia kata aku maknanya waktu kamu kecil aku hantar kamu belajar dulu. Boleh. Maknanya ialah mengungkit boleh untuk seorang ayah kepada anak dia. Sama juga dengan hibah. Hibah ni kita bagi hadiah, kita bagi motor pada seseorang, kan, pada kawan kita. Kita nak tarik balik tak boleh dah, sebab kita bagi pada dia. Kalau kata buruk siku lah, tak boleh, kan. Tak kira istilah apa pun tak boleh. Bila kita dah hibah pada seseorang, tak boleh ambil. Melainkan seorang ayah dia hibah kepada anak dia, dia boleh tarik balik, kan. Seorang ayah dia bagi basikal, dia kata nak minta balik basikal tu, kan, sebab nampak nakal, kan, ataupun bagi telefon, tarik balik. Duit tu tarik balik. Mengungkit, tarik balik pemberian daripada seorang ayah kepada anak, dia boleh tarik balik. Sebab tu hibah itu maknanya ialah dia tak sama dengan seseorang bagi hibah pada orang lain, dia tak sama seorang ayah bagi hibah kepada anak dia, kan. Jadi dia berbezalah. Setengah orang tu dia hibah. Hibah ni ketika mana hidup, kan. Ketika meninggal dunia nak hibah macam mana? Hibah ni benda yang kita miliki, yang kita pegang, kita miliki benda tersebut, lalu kita pun bagi pada orang lain. Kalau bukan milik kita, tak boleh nak bagi pada orang lain, kan. Kita pergi kedai kereta, kita sebut, oh kereta ni cantik tak? Cantik, aku bagi pada kamu kereta ni. Dia pun sekarang kita tanya, kereta siapa tu? Tak, kereta siapa? Tak boleh, sebab benda yang bukan milik kita, kan. Sama juga orang meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, bukan lagi harta tersebut milik dia. Sebab tu wasiat yang orang meninggal dunia ni, dia hanya boleh bagi 1/3 saja, paling tinggi, kan. Wasiat kepada selain daripada waris. Kalau wasiat kepada waris tak boleh. La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi waris, kan. Sebab tu dalam bab faraid dia kena ada perkhususan dia kena tahu, kan. Ada orang yang syarat-syarat dia boleh terima faraid, harta pusaka boleh. Ada orang yang tak boleh terima harta pusaka. Ada. Anak yang tak boleh terima pusaka macam mana? Anak yang kalau ayah tu mati dengan sebab dia, kan. Itu dengan sebab dia, maka dia tak boleh terima harta pusaka. Contohnya orang tu dia kahwin muda, tuan-tuan. Kahwin dengan isteri dia muda. Kahwin dengan isteri tu dah berumur sikit tua daripada dia, tapi kaya. Contohnya dia harap kalau mati ni dapat harta, contohnya, kan. Tiba-tiba buat kereta, langgar, kan. Terlanggar cicak, contohnya daripada kereta, kan. Terlanggar menyebabkan isteri dia sakit jantung, terkejut, mati.
Kan mati dengan sebab apa dia buat kereta tadi? Kan dengan sebab dia. Jadi guru saya sebut tak boleh terima harta pusaka. Patut dia dapatlah harta pusaka, tak siap 1/4 ke berapa. Itu dapat, maknanya bila isteri tu meninggal dunia, kalau tidak ada anak, dia akan dapat berapa persen. Kan bagi suami. Kalau sama juga kalau suami meninggal dunia, isteri tu akan dapat. Itu harta pusaka. Jadi nak sebut ialah kita boleh hibah. Waktu mana kita hidup, kita boleh hibah. Tiba-tiba tengok anak kita ni macam dia, ambil balik. Tidak ada masalah. Kan rumah kita bagi pada anak pertama contohnya. Tiba-tiba waktu nak meninggal dunia, ambil balik. Tak ada masalah. Itu maknanya dia sudut hibah. Kan? Tapi kalaulah sedekah, kan pada orang lain, tidak boleh mengungkit pun tak boleh. Menyakiti buat zalim pada orang lain juga tak boleh. Orang datang minta sedekah pada kita, kita bagi pada dia, tapi sekeh kepala dulu sebuti. Kan contohnya. Nampak macam budak-budak kan minta. Kan datang sekeh kepala, sakiti dia, hina dia, buat dia tu rasa hina, sakit hati dia, menyebabkan pahala sedekah kita tu akan terbatal. Jadi kena jaga-jaga tuan-tuan. Jadi sebab itulah disebut, dia kata membatalkan kebajikannya. Kan kebajikan tu akan jadi terbatal. Seperti mana yang tersebut pada hadis yang pertama, pada muka surat yang ke-38. Muka surat 38 Nabi sebut al-hasadu wa iyyakum bil hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Kamu kena hati-hati dengan sifat hasad ni. Kerana sifat sesungguhnya sifat hasad ni dia boleh memakan kebajikan yang kamu lakukan seperti mana api itu memakan daun-daun kayu. Maksudnya membatalkan kebajikan yang kita buat. Ini yang disebut. Jadi kena hati-hati. Kebajikan kita ni walaupun tak banyak ada tuan-tuan, kan? Puasa Ramadan, tadarus Al-Quran Ramadan walaupun sekali setahun, kan? Adalah juga, kan? Orang lain baca 3 muka surat, kita baca setengah muka surat. Kan contohnya, tadarus sekali. Waktu khatam, datang waktu khatam. Waktu baca tak datang. Maknanya dapat juga pahala. Walaupun sikit pahala tersebut, kan pahala itulah yang akan terbatal disebabkan ada sifat hasad. Danlah sikit batal pula, kan? Dan maknanya gaji berapa? Gaji, kan orang lain gaji 5,000, 6,000 ringgit contohnya di satu syarikat. Dia gaji berapa? Gaji 1,500. Kena potong pula 1,000 tuan-tuan. Nanya, kan? Kerja penat, kan? Buat ibadah, buat apa? 1,000, maknanya 1,000 kena potong, dapat 500. Nak makan apa? Kan? Itu dah sebut. Jadi ini menunjukkan pada kita supaya kita ni hati-hati, mengetahui bahawasanya sifat hasad itu memberikan kemudaratan. Dikata tambahan lagi, kan? Tambah lagi dikata mensebabkan oleh dengki itu murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala murka pula. Bukan setakat membatalkan pahala, tapi mengundang kemurkaan Allah. Apa sebab mendatangkan kemurkaan Allah? Kerana murka ia akan qada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tidak menerima qada Allah. Allah Taala bagi harta pada seseorang, kenapa dia tak puas hati? Kan? Bukan harta milik dia. Harta tu, jawatan tu asalnya bukan milik dia. Itu milik Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi pada seseorang, kita yang tak puas hati. Itu pelik, kan? Jadi bila Allah mengetahui benda ni, Allah Ta'ala tahu kita ni tak puas hati dengan pemberian Allah, seolah-olah apa yang Allah Ta'ala bagi tu tak betul, kan? Kita lebih tahu daripada Allah. Setiap daripada ketentuan yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang yang berlaku ni tuan-tuan, bermakna setiap benda yang berlaku ni dia mana ditetapkan menerusi qada dan qada Allah. Allah Ta'ala kehendak benda tu berlaku dan Allah Ta'ala buat benda tu berlaku. Itu, kan? Contohnya kita dapat berkumpul pada malam ni. Bila lagi Allah Ta'ala tetapkan benda ni nak berlaku? Tuhan tetap sejak azali lagi. Bila sampai 26 hari bulan, kan?
Malam 25 semalam kan. Tiba-tiba tak datang. Memang tetap dah tak datang. Nak buat macam mana? Tiba-tiba 26 Tuhan tetap datang. Berkumpul di sini, tuan-tuan pun datang, free masa dan sebagainya, dapat duduk di tempat majlis ilmu. Maknanya tiba waktu tu, mana kita buat. Kan maknanya kita dapat buat dengan izin daripada Allah, dengan kekuasaan daripada Allah. Jadi ini yang disebut dengan qada dan qada Allah. Tiba-tiba kita tak puas hati kan? Jadi kenapa kan, yang peliknya bila Allah Ta'ala bagi pada seseorang, kita tak puas hati. Tuhan bagi jawatan pada dia, Tuhan bagi kereta pada orang tu, kita tak puas hati. Bila bagi pada kita, kita puas hati pula kan? Bila kita kan dapat jawatan, dapat gaji lebih, dapat harta sebagainya, sujud syukur, alhamdulillah, pandai sungguh Allah Ta'ala ni kan? Sampai pak kita ni susah syukur, sampai Tuhan bagi pada orang lain, tak betul, tak boleh kan? Ini pandangan yang salah. Itu tuan-tuan. Jadi maknanya ialah murka Allah, kerana murka ia akan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ulama sebut orang yang menerima qada Allah, dia reda dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia. Itu lebih hebat daripada karamah. Kita terima, contohnya dulu kita nak jadi pilot contohnya. Waktu kecil biasalah, pilot, askar, polis kan, yang dia kenal. Kalau maknanya salesman apa semua sekarang, dia tak kenal kan. Nak jadi salesman, general manager, nak sebut pun tak kenal. Waktu kecil dulu nak jadi doktor, cikgu kan, fikir tengok dalam buku ada gambar pilot kan. Tiba-tiba nak jadi pilot, tiba-tiba Allah Ta'ala tetapkan kita ni jadi guru sebagai contoh. Terima dengan ketentuan tersebut, walaupun kita usaha tak dapat kan. Terima dengan ketentuan, ketetapan Allah, itulah lebih baik daripada karamah. Mana meredai ketentuan Allah. Bukan senang. Dia bukan senang tuan-tuan. Jadi maknanya murka akan qada dan kikir ia dengan mana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rasa tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Dikata mana tidak bersyukur, yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaraannya atas hambanya kan. Allah Ta'ala boleh bagi kepada sesiapa sahaja yang dia nak. Perbendaraan Allah, mana perbendaraan harta ni Allah Ta'ala jaga kan. Duit apa semua sekali ni semuanya milik Allah kan. Jadinya mana jangan jadi seperti mana orang munafik kan. Orang munafik dia pernah sebut Abdullah bin Ubay dalam satu peperangan Nabi balik daripada peperangan Bani Mustalik. Bila Nabi balik, kemudian berlakunya pertelingkahan antara dua orang sahabat. Sahabat pertama nama Jahjah, seorang lagi nama Sinan. Gaduh. Tiba-tiba Jahjah ni pergi pukul, angkat tangan pungkus sahabat yang bersama Sinan. Berita ni sampai kepada Abdullah bin Ubay. Dia pun sebut, dia kata kufu ta'amakum ala hadzal rujul. Kalau lepas dia hasut, dia kata kamu tengok orang yang kamu bagi bantuan kepada mereka, mereka pukul pula kita. Cukuplah kamu memberikan mana makanan kepada mereka-mereka ni, orang-orang yang berhijrah ni kan. Wala tunfiku hatta yanfaddu wa yatraku. Jangan kamu bagi lagi sedekah, sumbangan, infak kepada mereka, sehinggalah bila kamu tak bagi, mereka akan keluar, mereka akan kabur daripada Madinah. Mereka rasakan bahawa perbendaraan dunia itu milik mereka kan. Sehingga berita ni sampai pada Rasulullah. Mula-mula Nabi tak percaya. Sebab bila Nabi panggil Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay tak percaya. Mana dia bersumpah bahawa dia tak sebut seperti mana yang dikhabarkan oleh beberapa orang sahabat. Dia tak percaya pada waktu itu. Bila Abdullah bin Ubay bersumpah depan Rasulullah, menyebabkan Nabi percaya perkataan Abdullah bin Ubay. Akhir sekali Allah Ta'ala turunkan ayat. Kemudian dalam ayat tersebut ulang balik apa perkataan yang disebut oleh Abdullah bin Ubay. Maknanya nak membuktikan bahawa Abdullah bin Ubay ni memang seorang pembohong kan, dan membenarkan perkataan sahabat, antaranya sahabat yang bernama Zaid bin Al-Arqam pada waktu itu.
Jadi bila Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata humul ladzina yaqulun, kan, mereka tu yang berkata, jangan kamu bagi infak kepada mereka yang bersama dengan Rasulullah sehingga mereka tu keluar daripada Madinah. Allah Ta'ala pun jawab, Tuhan kata walillahi khazainus samawati wal ard. Kamu nak sekat orang untuk bagi sumbangan, kamu kena ingat bahawa khazanah langit dan bumi itu ialah milik Allah. Allah boleh bagi kepada sesiapa sahaja yang dia nak. Tuhan nak bagi orang tu jadi kaya, bukan satu benda yang payah, bukan benda yang susah bagi Allah. Kita jangan menyangka bahawa kalau kita tak bagi sumbangan pada Islam, bagai contoh, Islam tu akan terkubur. Tidak, tuan-tuan. Kalau kita rasa dengan sebab kita Islam tu akan jatuh, itu silap. Kita ada kelebihan, kita ada harta, kita tak nak bantu Islam, Allah Ta'ala boleh hadirkan orang yang lebih baik daripada kita. Orang tu Allah Ta'ala boleh bagi kelebihan seperti mana Tuhan bagi pada kita. Orang tu Allah Ta'ala boleh bagi harta dia lebih banyak daripada Tuhan bagi pada kita, kan? Maka dia akan bantu Islam, kan? Sebab khazanah langit bumi ini ialah milik Allah. Jadi dengan sebab itulah, kan, jangan kita rasa mana rasa dengki tadi, rasa tidak bersyukur kerana mana luahnya perbenaran Allah tu Tuhan boleh bagi kepada sesiapa sahaja dia nak. Itu tuan-tuan. Ini mudarat pada agama, kan. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia. Tadi pada agama, kemurkaan, hilang pahala, bagainya itu pada agama. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, maka bahawasanya orang yang dengki itu senantiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan, kan? Sebab orang dengki ni dia akan rasa sedih. Bila orang tu dapat nikmat, dia rasa sedih. Bila orang tu jatuh, sakit, maka dia akan rasa gembira. Jadi ini menyebabkan ni sifat orang yang ada sifat hasad dengki. Molek tak sifat ni, kan? Sebab kalau kita tengok dalam hidup seseorang, dalam sebulan tu atau berapa hari kita sakit, 3 hari sajalah sakit contohnya, 27 hari lagi segar, kan? Jadi nak tunggu orang yang kita dengki tu sakit, kan, lambatlah, kan? Jadi gembira kita tu hanya 3 hari. Bila dia sakit, kita rasa gembira. Bila dia rasa kita nampak orang tu senang, kan, makin kita dengki pada nampak pergi bercuti pula contohnya. Lepas bercuti pergi umrah pula. Lepas umrah beli benda tu pula, beli benda ni pula. Nampak makin bertambah nikmat yang Tuhan bagi pada dia, maka makin bertambah, makin berduka citalah kita. Ini maknanya dari sudut dunia. Bila hati duka cita, tuan-tuan, kan, jadi benda depan kita pun rasa tak seronok, kan? Bagilah apa nasi kerabu ke apa, kan, rasa tak sedap, tuan-tuan, kan? Sebab hati tu rasa tak seronok, kan? Sebab tu hati ni penting, kan? Kalau hati ni rasa seronok, rasa tenang, tuan-tuan, nasi cicah budu pun sedap, kan? Kita balik kampung seronok. Sebab apa balik kampung ni seronok? Sebab tak nak, maknanya tak kena buat kerja kat kampung. Tak nak fikir keluar kerja, kan? Tak nak fikir bangun pagi pukul 7 pagi, kena pergi kerja, hantar anak sekolah, tak kena. Jadi seronok, kan? Jadi seronok duduk kampung, tengok suasana, duduk saja. Fikir pada duduk kampung ni, fikir nak makan, nak pergi jumpa orang, nak pergi fikir makan je. Dia seronok, hati terasa seronok. Bila hati rasa seronok, rasa tenang, jumpa orang, tinggal tempat kerja, tak fikir tempat kerja sebagainya, waktu tu makan nasi biasa-biasa pun seronok, sedap, kan? Tapi kalau duduk di tempat kerja ni, kan, esok fikir, esok hari Jumaat pukul 6.30 kena pergi, takut jam. Balik esok pukul berapa, jam. Fikir jam, fikir stres, esok bos nak jumpa. Sebab hari ni tersalah pijak kaki bos tadi, contohnya, kan, esok bos nak jumpa esok. Rasa malam ni tak rasa, mana rasa berduka cita, rasa sedih dan sebagainya. Bila rasa sedih ni, tuan-tuan, hati kita ni rasa tak tenang. Duit ada pun rasa tak tenang. Jadi sebab tu penting, hati ni rasa penting, jadi sebab tu hati ni dia kena senantiasa bahagia. Orang yang ada anak, ada isteri depan kita, kita rasa tak bahagia. Dengan sebab apa? Dengan sebab maknanya hati ni kalau dia ada masalah,
Tapi kalaulah hati tu bahagia, anak-anak ada, isteri ada depan mata, dia rasa seronok, kan? Itu tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi dikata duka cita yang berpanjangan dari sudah hati, kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Jadi orang yang kita dengki tu makin bertambah nikmat dia. Jadi makin bertambahlah duka cita kita. Jadi daripada duk fikir nikmat yang Tuhan bagi pada seseorang, jadi kita tinggalkan benda-benda sifat-sifat ni tuan-tuan. Jangan kita sedih disebabkan dengan kegembiraan orang lain, kan? Mana kita rasa sedih dengan sebab orang tu gembira, kita rasa sedih. Jangan buat macam tu, kan? Patutnya kita rasa gembira dengan kegembiraan orang lain, dan kita rasa bersedih dengan kesedihan orang lain. Itulah yang perlu ada. Sebagai menunjukkan rasa rahmat, rasa kasih sayang pada sesama kita, sesama Islam. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia akan seterunya, yang dengki ia akan dia, dan tiada memberi mudarat ia akan dia, maka kerana bahawa nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki. Itu tuan-tuan. Tapi ulama mengajar kita, kan, kalau kita nak elakkan orang dengki pada kita, antaranya ialah jangan tunjukkan nikmat tersebut. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata inna nikmatan hasud, sesungguhnya pada nikmat tu akan ada hasad, akan ada orang yang hasad pada kita. Jadi dengan sebab itulah, jadi bukan satu langkah yang bijak lah, satu langkah yang molek untuk kita ni menayangkan nikmat-nikmat yang Tuhan bagi pada kita, kan? Benda-benda kereta, kan, apa mana anak-anak, kan, isteri, kan, tayang dan sebagainya. Rumah cantik kita tayang, dapat benda-benda seronok kita tayang. Itu benda-benda yang boleh mendatangkan orang hasad kepada kita. Jadi walaupun kita tak ada kesan apa-apa pun, tapi kesan dunia tu akan ada. Pandangan mata yang hasad ni bahaya. Kalau orang tu pandang dengan pandangan hasad pada kita ni dalam bahaya tuan-tuan. Kan, orang tu dia boleh buat benda macam-macam. Daripada sifat dia boleh jadi buat zalim, sabotaj, menyebabkan kita jadi susah hati juga. Jadi sebab itulah ulama mengajar jangan tayangkan. Sebab nikmat ni untuk dinikmatilah, untuk diambil manfaat, bukan untuk ditunjukkan pada orang lain. Jadi bila kita dapat suatu nikmat, makan. Contohnya setengah orang hari ni ada makan, ambil gambar dulu. Patut makanlah makanan tu. Ambil gambar, contohnya kiri kanan, kan. Jadi ada maknanya bukan tujuan nikmat untuk ditunjukkan kepada orang lain, tapi nikmat tersebutlah untuk mana diambil manfaat, dan kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi cukuplah sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ni. Jadi yang baik terdatang daripada Allah, yang butuh kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.